Yang korang tengok ni bukan mainan tapi dia CCTV yang boleh bergerak and pusing satu rumah korang. So guys, ini dia Magic S1 Mini Robot. Kamera keselamatan versi bergerak dengan design robot yang comel macam ni. Cute kan? First dari segi design, serius nampak macam robot and bukan kamera. Dia bulat macam ni and siap ada mata lagi. Size dia pun kecil, so memang sesuai kalau nak letakkan dalam rumah. Untuk function dia pula, dia menggunakan kamera 2K resolution, so memang jelas untuk monitor rumah korang. Untuk view dia pun luas, korang akan dapat 121 darjah untuk melintang dan 60 darjah untuk menegak. So memang cukup luas untuk nampak kawasan sekitar. Tapi yang paling special sebenarnya, dia boleh bergerak. Yang ni korang boleh kawal dalam dia punya apps, which is yang ni. And dalam apps tu korang boleh gerakkan robot tu ke mana-mana, nak tengok live view, nak record video, and nak control semua benda ada dalam ni. And dia juga ada features auto follow so dia akan follow subjek yang bergerak atau yang korang pilih. Untuk safety features dia lengkap, human detection, pet detection dan sound detection. So kalau ada pergerakan, dia terus hantar notification. Night mode pun ada, so gelap pun still boleh nampak dengan jelas. Yang best lagi, dia ada two-way communication. Maksudnya korang boleh dengar sound dekat rumah. Hello test, cuba suara 1, 2, 3. Macam mana, okey tak dia punya sound? And korang boleh bercakap balik melalui robot tu. Boleh tahan juga dia punya mikrofon ni. Hello. Dari segi movement pula, bukan gimmick semata-mata, banyak yang dia boleh buat. Dia boleh naik halangan setinggi 15mm and boleh panjat dengan kecondongan sampai 20 darjah. Kalau terbalik pun dia boleh bangun sendiri. Dia ada juga infrared obstacle detection. Maksudnya kalau hampir terlanggar benda, automatik dia akan stop sendiri. Untuk bateri, dia ada 2600 mAh and dia sediakan sekali dengan charging dock macam ni. And yang paling best, kalau bateri low, korang tak kena charge robot ni, tapi dia akan balik sendiri kepada charging dock dia bila korang tekan dalam apps dia macam ni. So memang senang, tak ada dah korang nak kena angkat dia, cucuk kabel ke, tak payah. Cuma movement dia tu agak makan masa sikit nak sampai ke charging dock dia tu. Korang sabar je lah. And extra function sikit, dia ada play mode untuk haiwan tau. Sebab dia boleh keluarkan laser dekat depan tu. Hey, unik betul. Dari segi build quality, memang tak rasa murah, padan dengan harga dia. Cuma kekurangan sikit, untuk control dia tu agak delay sikit sebab korang perlu sambungkan dia kepada wifi. So guys, kalau korang nak CCTV yang lain sikit daripada yang lain, serius korang kena dapatkan yang ni satu. Macam biasa guys, kalau korang nak, link aku sediakan dekat bawah.